Yang ni namanya Michael Kors EW Crossbody Insignia Vanilla. Apa maksud EW tu? EW tu maksudnya East West. Maksudnya memanjang macam ni lah. Material digunakan adalah coated canvas. Kalau nampak BNK ni memang coated canvas which is PVC. Ada pinmau logo gold hardware. Aisyah suka bag ni sebab keliling pakai Saffiano leather. Untuk crossbody strap dia pakai Saffiano leather as well. Adjustable tapi tak boleh detach. Campuran chain and leather. Buka dalam dia. Macam ni, ada multi-function pocket sini. Yes, boleh fit long wallet. So, macam contohnya double zip wristlet ni kan. Boleh fit nicely. Macam ni. Berat dia dalam 250 gram. Harga, ni last copy ya. Harga untuk ni, RM350 sebelum voucher. Oh, lupa lah. Bell, tolong letakkan gambar bila pakai sebagai crossbody. Just nice je. 1, 2, 3, 4, 5. You guys, jangan risau. Kalau beli dengan US Love Shop, semuanya 100% original ataupun money back guaranteed. Untuk cara pembelian, boleh tekan dekat shopping bag di bawah. If you guys have any further question, boleh juga komen down below dan jangan lupa tekan button follow.